Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng. Pada video kali ni Bro Fatih nak sembang berkaitan tentang Agent Ali Movie yang kedua. Tetapi sebelum tu, kepada sesiapa yang baru sampai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share supaya channel ini boleh berkembang di masa akan datang, insya-Allah. Korang memang mantap Pak Abu, terbaik Makcik Kia. #eratkan ukhuwah silaturahim antara Toku fans. Agent Ali Movie yang kedua ni boleh dikatakan antara movie animasi yang viral dan juga mendapat sambutan yang hangat pada tahun 2025. Telah ditayangkan pada 22 Mei dan juga mendapat kutipan yang luar biasa. Movie yang kedua ni adalah sambungan daripada musim ketiga Agent Ali, sebab cerita Agent Ali ni dia berkait antara movie dan juga series. Ada setengah cerita, series dan juga movie tak berkait, tapi Agent Ali berkait antara satu sama lain. Sebab tu kalau macam korang tengok dia punya series tapi tak tengok movie, ataupun tengok movie saja tapi tak tengok series, bila korang tengok cerita tu korang akan rasa macam ada plot yang tak dapat. Sebab apa? Sebab plotnya ada yang tertinggal dan juga berkait antara movie dan series. Dalam movie yang kedua ni diceritakan macam mana kita akan nampak yang Ali akan menggunakan suit Satria dan juga Alicia akan menggunakan Iris yang mana sebelum ni telah digunakan oleh Ali. Dalam movie ni kita akan nampak dia punya musuh utama iaitu Neonimus akan melakukan ancaman yang luar biasa. Selain itu juga dalam movie ni kita akan nampak antara konflik yang tak sepatutnya berlaku. Kemudian penonton ni juga akan diajak untuk kita berfikir siapakah dalang di sebalik musuh tersebut. Sebab Agent Ali punya cerita ni kadang-kadang dia punya plot twist tu adalah plot yang susah nak dijangka. Dalam movie 2 ni pun kita akan diajak untuk kita berfikir siapakah musuh utama ataupun dalang utama di sebalik ancaman tersebut. Dan juga movie yang kedua ni boleh dikatakan antara dia punya tema persahabatan ataupun tema sahabat tu memang kuat kali ni. Bagi Bro Fatih, dia punya storyline untuk Agent Ali ni boleh dikatakan bukan hanya budak-budak tapi orang dewasa pun boleh masuk dia punya cerita. Sebab dia punya cerita ni boleh dikatakan agak matang walaupun hanya sekadar animasi. Jadi kalau macam reaksi penonton yang tengok movie yang kedua ni, dia ada dua reaksi. Kalau macam yang tak tengok musim pertama sampai ketiga ataupun movie yang pertama, dia terus tengok movie yang kedua. Biasanya reaksi penonton selepas tengok cerita tu dia akan rasa macam seronok cerita ni, animasinya bagus. Tapi kalau macam orang yang tonton musim 1 sampai 3 dan juga movie yang pertama, bila tengok movie yang kedua ni, dia takkan fikir animasi tu macam mana. Dia cuma rasa macam bila habis tengok, rasa macam galau, rasa macam sedih, lepas tu rasa macam kosong. Dan antara reaksi penonton adalah macam mana aku nak move on daripada Agent Ali. Dan kalau macam Bro Fatih tengok dekat TikTok ataupun media sosial yang lain, ramailah yang kata macam lepas tengok Agent Ali 2 the movie ni, boleh dikatakan sedih, lepas tu rasa macam kosong, ada yang macam tak boleh move on dalam beberapa hari, seminggu, 2 minggu masih lagi tak boleh move on. Lepas tu kalau tengok ada yang sampai repeat 4-5 kali. Kira macam pandangan Agent Ali yang kedua pada kali ni boleh dikatakan luar biasa. Boleh dikatakan jugalah pengarah pada kali ini bukan hanya masak dekat rumah, tapi memasak hati para penonton. Dan sesiapa yang belum tengok lagi cerita Agent Ali, kalau macam korang nak rasa macam vibe-vibe Agent Ali ni adalah cerita yang menarik, korang kena tengok musim pertama, musim kedua, movie pertama, musim ketiga, barulah movie yang kedua. Jadi korang memang dapatlah dia punya vibe daripada perjalanan yang pertama tu sampailah yang sekarang. Dan kalau macam korang biasa tengok drama ataupun tengok anime, bila korang tengok Agent Ali daripada musim pertama sampai movie yang sekarang yang kedua, korang boleh rasa macam dia punya cerita tu dah lebih kurang lah macam drama ataupun anime-anime yang lain. Dan untuk movie yang kedua ni, Bro Fatih boleh katakan dia punya plot cerita, lepas tu dia punya storyline, animasi, grafik muzik dan sebagainya boleh dikatakan perfect lah, memang cun. Lepas tu dia punya lagu-lagu tema untuk movie ni semuanya boleh dikatakan best dan shock untuk kita layan. Jadi sesiapa yang belum tonton lagi filem Agent Ali movie yang kedua, korang boleh tonton. Sebab movie yang kedua ni akan memberikan penonton emosi yang luar biasa terhadap perasaan para penonton. Itu saja bagi Bro Fatih untuk video pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.